Kemarin pergi pejabat pegawai bawa mai surat sekepi. Dia kata ada orang kirim surat pejabat ambo tu macam-macam lagi. Setengah tu kirimnya dia wayak. Ni ada. Ni surat yang dikirim oleh seorang pelancong ke Kelantan. Dia mari Kelantan, berhenti di rumah tupangan di Tanah Merah. Dia wayak bila siapa tak, dia duduk situ, duduk tanah tempat tupangan tu. Mau tak saya royak lah rumah tupangan tu. Kau nak royak juga lah tahu. Kecil hati dia. Macam in. Ada sebuah rumah tupangan nama macam in. Bila siapa tanya semayang, nak semayang, tanya ke belah. Hak jaga tak tahu belah. Melayu hak jaga tu tak tahu. Tak tahu insah dah tak ajar semayang. Semayang ni kena hadap belah, dia tak boleh hadap tak kalu. Asal nak semayang hadap lah naik jatuh tak boleh. Bila semayang kena hadap belah. Hamba Allah hak jaga dia tak tahu belah kan. Tidak Cina Melayu. Ni lagu mana pucuk jadi gini. Ginilah. Ramai di antara kita besar kat besar Islam. Ngaji dak. Baca Quran pun dak. Buku iman tak tahu, buku Islam tak tahu. Besar-besar kat Benin. Belum ada Benin tu buat kerja dulu. Setengah tu buat kerja rok dengan jual dadah, rok jual curi, rok dengan menipu, rok dengan rasuah. Ni para hadirin, orang ni juga bila kita terawih, dia sebut juga wa dzukhrina Muhammad. Nabi Muhammad tu barang simpan aku akhirat kalau aku nak tuju dia. Nabi Muhammad mana pelahak nak tolong manusia muka lain. Lah aku belak aku tak tahu. Kalau zaman hari tu kalau rumah kampung kat kalau kita pergi ke rumah orang tak ada cagak air semaya, berat benar. Dari air semaya tanah tak ada di telaga dia. Tak semaya. Kalau rumah tu ada cagak air semaya di telaga, artinya orang ni orang semaya. Kan cagak air tu biasanya orang buat untuk khusus ambil semaya. Le ni sama-sama tak ada cagak berlaku. Masjid pun tak ada cagak, ada paik. Ada paik. Tapi masjid di hotel besar-besar di Kuala Lumpur baik ni sudah mulai bubuh anak panah tujuh ke belak. Pak kita pun ada. Tapi macam mana di sebuah jajahan di Kelantan tak anak panah kawal telenggok-lenggok tengok anak panah belak tak ada. Tanya budak jaga tu tak ada juga, tak reti, tak tahu lah mana. Nak kata tak pek dak. Tak kata Melayu tak tahu lah kebelak lah mana. Ini benda ni para hadirin semua jangan jadi puasa kita, tarawih kita, teduh kita ni tradisi, jangan. Kena faham. Benda ni bawa kita ke akhirat.